Kau percaya tak, atas dunia ni ada manusia yang sebenarnya dia berjaya hidup 555 hari tanpa jantung. Macam literally dalam badan dia tu tak ada jantung langsung. Bukan metafora macam dah tawar hati ke apa. Ni memang betul-betul dah tak ada jantung pun dalam badan dia. So ada seorang mamat ni, nama dia Stan Lerkin. Umur dia 25 je masa tu. Jantung dia fail kiri kanan, tak function disebabkan penyakit keturunan. Doktor pun decide buang terus jantung tu, tak tinggal apa-apa dah. Sekali doktor cabut terus jantung dia and ganti dengan jantung robot, iaitu SynCardia Total Artificial Heart. Lepas tu jantung robot ni pula kena sambung dengan mesin seberat 13 kilo yang dia bawa kat belakang macam beg sekolah. Yang paling padunya, Stan ni dia tak duduk kat hospital diam-diam tau. Dia keluar hidup macam biasa. Dia siap main basketball dengan jantung tu. Kau bayangkan lah, tengah main basketball sambil bawa beg, ada jantung robot dalam beg tu. Setiap masa beg tu yang pump darah untuk dia. Tak boleh tinggal, tak boleh lupa charge. Basically, beg tu dah jadi life support dia. And guess what? Dia survive macam tu selama 555 hari tepat. And last kali dia dapat jantung baru dari penderma lain. And doktor pun cakap dia satu-satunya manusia yang hidup paling lama dengan jantung artificial portable. Cerita mamat ni ajar kita satu benda. Teknologi perubatan mungkin dah maju gila, tapi manusia ni sendiri pun kena kuat semangat. Kau imagine, kita ni kadang-kadang dah migraine sikit pun dah rasa nak tumbang. Dia pula hidup tak ada jantung pun, tapi still tersenyum.